Seterusnya, kita ikuti edisi Yadim Cakna, segmen khas yang membawakan kupasan isu semasa secara berfakta, berimbang dan berteraskan nilai Islam. Kita ikuti kupasan isu bersama Muhammad Izzuddin Aris, penyampai buletin edisi Yadim Cakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saudara, dalam era digital hari ini, maklumat bergerak tanpa sempadan. Hanya dengan satu klik sahaja, pelbagai pandangan, ceramah agama dan kandungan agama dapat diakses oleh sesiapa sahaja. Namun di sebalik kemudahan itu, tersembunyi satu cabaran besar kepada umat Islam, iaitu penyebaran fahaman dan ajaran yang bercanggah dengan akidah Islam. Persoalannya, sejauh manakah kita benar-benar bersedia untuk menilai antara kebenaran atau kekeliruan? Dalam slot Yadim Cakna kali ini, kita akan membicarakan isu penyebaran ajaran sesat, menjaga akidah, membina kebenaran. Ajaran sesat ataupun ajaran yang menyeleweng itu maksudnya ajaran ataupun fahaman ataupun amalan daripada mana-mana orang Islam ataupun bukan Islam yang mendakwa bahawa ia adalah ajaran Islam, tetapi hakikat sebenarnya ia bukan daripada ajaran Islam, bahkan bercanggah dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ada yang menjadikan satu-satu kumpulan itu sebagai kumpulan yang diikutinya, sedangkan kumpulan itu berfahaman dan mengamalkan ajaran yang bercanggah dengan agama Islam yang sebenar. Justru bagaimana masyarakat boleh membezakan antara dakwah yang sahih dengan ajaran yang menyimpang? Jawapannya ialah dengan memperkukuhkan ilmu agama, merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah serta panduan ulama dan institusi agama yang berautoriti. Tangkapan dan penahanan 288 orang individu yang dikaitkan dengan ajaran Qadiani adalah bukti ketegasan kerajaan, termasuk kerajaan negeri melalui Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengekang penyebaran ajaran sesat dan menyeleweng yang cuba meracuni masyarakat daripada berpegang dengan akidah yang betul berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. JAKIM dan juga bahagian penguasaan syariah Jabatan Agama Islam Negeri sentiasa menjalankan pemantauan terhadap mana-mana ajaran sesat dan menyeleweng yang disebarkan melalui platform digital dan maklumat yang diperolehi, dan kesemua ini akan disalurkan kepada pihak berkuasa, Polis Diraja Malaysia, termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya mengikut bidang kuasa masing-masing. Persoalan yang lebih besar ialah, dalam dunia digital hari ini, cabaran terbesar umat Islam bukan lagi kekurangan ilmu, tetapi lambakan maklumat yang tidak dipastikan kesahihannya. JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri mengekalkan kerjasama erat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam menangani cabaran penyebaran ajaran sesat dan sebarang aduan ataupun penemuan kandungan digital berkaitan dengan ajaran sesat, termasuk yang tular dari negara-negara luar, termasuk negara jiran, yang akan menjalani proses analisis, ulasan dan syur dari sudut agama Islam. Kita punya pemantauan yang alhamdulillah sangat-sangat teliti, dan hasil penilaian ini akan diserahkan kepada MCMC, SKMM, untuk tindakan intervensi teknikal pantas termasuk sekatan atau penurunan kandungan melalui jaringan kerjasama dengan penyedia platform global seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Kesimpulannya, menjaga akidah bukan hanya tanggungjawab institusi agama, bahkan merupakan amanah untuk setiap Muslim. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan pandangan, benteng yang paling kukuh ialah ilmu yang benar, akhlak yang baik dan pegangan yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila akidah terpelihara, masyarakat akan lebih teguh, bersatu dan mampu membina masa depan yang lebih sejahtera. Sekian daripada saya untuk edisi Yadim Cakna. Terus bersama rakan penyampai Buletin Yadim TV untuk berita seterusnya.